bila motor kecil, CC pun rendah, orang akan skeptikal lah, macam boleh ke nak jalan jauh apa semua kan. Motor ni sebenarnya Moda buat, dia khusus untuk orang yang minat dengan motor yang klasik sebenarnya. Setakat ni motor yang paling murah aku pernah jumpa on the road setakat ni lah. Nanti menjadi amakan. Wih. Wah, nampaknya antara kapcai lain Mocha 110 ni mendahului. Sekarang musim hujan, pagi pun dah kerap hujan sekarang, petang pun hari-hari lebat. Semoga rider yang pergi kerja mencari rezeki kan, untuk anak bini, untuk family, dia pun mudahkan segala urusan insyaAllah. Amin. Sambung. Alright guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel You Senpai. Macam biasa lah, kita buat motor vlog pagi-pagi nak pergi kerja macam ni kan. Hari pula hujan hari ni, so jalan agak basah, agak licin. So kita kena hati-hati lah. Lagi-lagi pula bila kita bawa skuter yang tayar dia kecil. Kecil comel macam ni kan. Hari ni aku bersama dengan skuter yang terbaru daripada Moda, iaitu Mocha 110. Motor kedua tak silap aku, under keluaran Moda Ami. Motor lokal daripada Malaysia sendiri. Yang first aku try hari tu, Allah Moda Sporter S250. Itu skuter yang kata menjadi perbualan. So hari ni Moda kembali lagi dengan skuter terbaru. Dia lebih kecil, lebih comel, lebih klasik aku katakan. Kita jumpa geng-geng kita lah. Tu motor apa? Lambretta ke Vespa? Comel kecil je Lambretta. Handsome juga. Lambretta. Ni Lambretta apa? Motor yang gaya macam ni dulu terkenal, ikonik dekat Vespa je. Nampak Lambretta 250. Handsome. Motor yang adalah gaya macam ni, yang kecil, comel. Dulu kat sekolah memang motor ni handsome, comel gila lah bagi aku. Lambretta pun handsome sekarang. Sekarang dah macam-macam motor dah yang gaya lebih kurang macam tu lah. So salah satu dia ni dia, Mocha 110. Since aku pun duduk kat area KL je, biasanya aku akan masuk ke tengah-tengah KL, the heart of city of Malaysia. The heart city of Malaysia, iaitu KL, Kuala Lumpur, kat KLCC. Hantar wife aku kerja hari. So aku rasa teringin lah untuk mencuba macam mana pengalaman bawa Mocha, motor yang kecil ni. Sebab dia bila motor kecil, CC pun rendah, orang akan skeptikal lah, macam boleh ke nak jalan jauh apa semua kan. Hari ni kita cubalah. Hari ni kau tengok sendiri, aku cuba sendiri bawa motor ni dekat highway mat. Dekat atas highway nampak lane kanan lagi, steady. Bang, top speed berapa bang? Itu je orang tahu beli motor kan. Aku tak tahulah kenapa orang Malaysia ni suka sangat dengan top speed. Yelah, kita pun nak bawa motor ni, kita nak tahu dia punya keupayaan maksimum, berapa motor ni boleh pergi. Lama. Depan tu macam cerah, macam gelap kan, macam berkabus. Aku pula pakai ni filter 8 dah ni ya. Nasib 8, kalau aku sarung 16 tadi dah gelap dah aku rasa ni. Aku harap okey lah kau akan nampak lah. So untuk motor ni kan, top speed aku pernah bawa solo lah. Aku bawa seorang, tak ada pilihan. Macam hari ni ada pilihan, so berat sikit lah. Bukan berat sikit, memang berat betul lah. Tapi dia mampu lagi untuk bawa 100 tadi aku tengok. So impresif juga lah sebenarnya untuk motor kecil macam ni. Top speed aku pernah bawa lebih kurang 111. Dia punya top. Itu dah full throttle, pulas habis lah. Silap tak turun bukit je. Kalau turun bukit tu aku rasa boleh pergi lagi dah kot. Motor ni dia punya enjin 110 yang menghasilkan sebanyak 8 horsepower, 8.5 Nm of torque dekat 6,000 ke 7,000 RPM macam tu lah. Nak cakap motor ni kau pulas pergi, dia tak juga. Kau kena pulas, dia macam ada free play sikit lah kat depan tu. So bagi aku benda tu adalah salah satu safety features yang bagus lah. Sebab tak adalah kau pulas dia terus mencanak kan. Kau bayang kalau kau tengah parking kan, lepas tu anak-anak kau pula nak main rem ke apa kan, tak tahu lah member nak main rem ke apa kan. Dah dia pulas dia tak tahu ni skuter. Dia pulas pergi terus, jatuh lah skuter kau ni kan, motor yang handsome comel ni kan. So kat situ dia ada free play sikit lah. Bukan sikit lah, aku rasa banyak jugalah free play dia.
Sebab bila kau traffic light kan, kau nak pulas kan, kau bukan pulas sikit, kau nak pulas betul-betul pulas, baru dia baru dia pergi macam tu. Kau kena rasa benda tu lah. Aku at first bila aku bawa motor ni, aku rasa benda tu wah, kira dia punya apa kata, dia punya ruang free play tu besar juga lah. Besar ke banyak orang panggil, aku pun tak sure lah. Motor ni sebenarnya modal buat, dia khusus untuk orang yang minat dengan motor yang klasik sebenarnya lah. Ataupun lebih tepat lagi macam aku sendiri lah, kalau aku minat Vespa kan. Tapi Vespa macam kau tahu harga dia boleh tahan keras lah kan. Dah lah harga keras motor tu sebiji. Lepas tu aksesoris pun dah kena tambah, dah berapa ribu dah, beratus. Mahal lah, keras lah harga dia. Windshield saja kalau Vespa dah tak silap aku dah hampir RM1,000 dah. Oh wah. Sebab dia aftermarket, kau kena tambah, kena add on, keras lah. Tapi untuk kalau korang ada bajet yang tight sikit kan, ataupun kau nak berjimat cermat, korang tak nak spend lebih dekat motor kecil macam Vespa, sisi dia kecil, rendah agak kecil je kan, korang boleh consider Mocha nya. Sebab Mocha ni harga dia satu hal lah, harga dia memang unbelievable. Memang sangat-sangatlah murah. Setakat ni motor yang paling murah aku pernah jumpa on the road bukan bawah 4,000. Memang harga dia 3,000 lebih, 3,900 lebih lah. Tapi plus minus on the road semua 4,000 agak lah. But still harga dia bawah 4,000. Oi, consider murah sangat lah tu. Untuk motor yang berpotensi, nampak, jalan atas jalan raya yang besar macam ni. So selain daripada korang nak beli Kapcai ke apa kan, korang boleh consider kan motor ni untuk orang dapatkan gaya yang lebih handsome, yang lebih klasik kan. Motor pun kecil, comel, senang untuk kontrol, ringan. Berat dia lebih kurang dalam hampir 1 kilo, 89 ke 90 kilo macam tu lah, tak silap aku. Memang ringan. Puan berat sekolah pun boleh bawa aku rasa ni. Oh, hujan lah, hari-hari hujan ni. Sampai sini je lebat ni, dah basah dah. So in term of handling lah, motor ni memang easy to control, easy to handle. Bagi aku motor ni kalau kau bagi budak sekolah bawa pun tak ada hal. Budak sekolah boleh bawa lah. Ataupun budak perempuan kan yang kata apa, yang takut bermotor ke apa kan, motor tinggi sangat ke, atau motor laju sangat ke, motor berat sangat, itu biasalah perempuan kan. Perempuan yang betul-betul kewanitaan yang sebenar tu memang tak reti bawa motor ke apa kan. Kau tak risau. Oh gila lah, Ferrari. Kau tak risau lah. Kalau kau nak jadikan motor ni as a first bike korang, aku rasa tak ada masalah. Sebab motor ni memang ringan, mudah untuk bawa, senang nak kontrol. Depan dia pakai disc brake, cuma belakang dia pakai drum brake lah. Tapi bagi aku bila aku brake kan, dia memang mencengkam jiwa raga lah. Setakat ni motor paling sedap bawa brake CF Moto tak silap aku, dengan ZX lah. ZX Moto, ZX Moto pula, dengan ZX 250 dengan CF Moto 450 kan, kes lah aku bawa. Itu dia punya brake sedap lah, bunyi depan belap-belap-belap belap-belap kan, bukan berap. Untuk motor ni kalau korang beli dengan harga 4,000, korang akan dapat catatan daripada kilang dia, windshield, dan juga dia bagi monorack kat belakang. Nampak tak? Dua aksesoris yang bagi aku amat-amatlah berguna dan amat-amatlah function sebenarnya. Function tu berguna tu function. Aish, kau ni nak masuk, bagi sikit terus masuk ke mat? Bagi sini dulu, tengok lu baru masuk. Kalau clear jadah, bagi sini terus masuk. Siapa dia ajar kau ni? Hei, pulih liau kau sayang jauh. Nanti berjadi amakan. Uish. Wah, dia punya brake, tayar ni licin. Damn. Nasib baik, senang untuk kontrol. Alhamdulillah. Oh, brake depan ni, aku tiba-tiba terbrake depan agak keras. So, tayar menggelongsor sikit lah. Aku sebenarnya nak test ada ABS ke tak. Tiba Honda ni kedekut mat, tak nak bagi. Aku sebab tayar aku sebab jalan licin lah. So bila aku brake depan mengejut, so dia boleh terslip macam tu lah. Kalau korang nak brake emergency dekat speed yang tak laju sangat, 30-40 km tu, aku rasa korang still boleh control. Macam aku tadi pun tak expect tiba-tiba kereta tu slow lah. Aku brake emergency, tekan terus, aku silap pula tekan pula brake depan. Oi, memang itu aish kau ni mat, apa ke benda lah. Kereta mesti masuk ni. Apa ti ais kau ni, ya Allah.
Hei ya, benda lah. Alright, kita tengok dia punya compartment bonnet dia. Boleh cukup lah, muat lah untuk kau letak satu beg dengan satu botol air. So dia compartment dia, compartment saiz dia aku tak sure berapa liter, tapi memang kecil lah. Tak muat untuk kau letak satu biji. Open face pun tak muat, full face apa lagi. Kalau helmet stand aku rasa tak ada masalah. Right, park sini dulu. Motor ni ada double stand Double stand ni memang sangat-sangatlah mudah. Allah Akbar. Kau tekan, tak payah tarik pun settle lah. Tadi breakfast kat bungkus kau. Sebab aku suka dia punya kopi kau kat sini. Memang sedap.